saya bersama dengan Cikgu Ashikin. Hari ini Cikgu Ashikin dapat banyak hadiah daripada anak-anak murid kesayangannya. Baiklah, soalannya, apakah perasaan Cikgu untuk sambutan Hari Guru pada kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat gembiralah, syukur, Alhamdulillah, kerana murid-murid dapat menghargailah jasa guru-guru. Terima kasih kepada semua murid yang memperingatilah Hari Guru pada 16 Mei. Cikgu doakan, Cikgu Syikin doakan agar semua murid cikgu-cikgu berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Terima kasih, amin amin rabbal alamin. Baiklah, saya sekarang bersama dengan seorang pelajar. Kalau kamu boleh ucapkan terima kasih kepada satu cikgu, siapakah orangnya dan kenapa? Saya akan ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ambon sebab dia telah mengajar saya dari kelas 5 band dengan sangat lemah lembut dan baik hati, dan dia tak pernah jemu. Dan kami sayang Ustazah. Terima kasih Ustazah. Baiklah, sekarang saya bersama dengan seorang guru yang turut memeriahkan suasana sambutan Hari Guru pada kali ini. Baiklah, saya nak tanyalah kepada Cikgu Nizaf, apakah perasaan cikgu untuk tema Back to School pada kali ini? Saya berasa sangat-sangat gembiralah kerana dapat kembali ke era zaman persekolahan saya. Tapi pada asalnya saya bukan macam ni, saya budak baik. Baiklah, seterusnya saya bersama dengan Puan Rubiah binti Hayat selaku Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun. Baiklah Puan, apakah harapan Puan sempena sambutan Hari Guru pada kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru TV Ar-Raihan, Pusat Sumber SMK Jalan Kebun. Jadi sempena Hari Guru tahun 2025, guru pemacu reformasi pendidikan, saya sangat berharap agar Hari Guru ini memberikan kita satu hari yang sangat istimewa, titipan buat guru yang sangat memberikan jasa sepanjang kita berada di alam persekolahan. Tanpa guru, siapalah kita?
Itu saja. Sekian, terima kasih.